warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Bersama saya sekali lagi Syafiq Ashraf, #Forever No Ranger. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Seperti biasa, tekanlah butang like, share, subscribe dan juga butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya mewarnai video yang terbaru. Baiklah, hari ini hari Rabu, ya. Esok hari saya keluar dari hotel, walaupun penerbangan balik ke Malaysia Jumaat tengah malam. Hari ini adalah hari untuk berehat. Sepanjang siang ni sebelum Zuhur memang saya tak ke mana-mana, nak berehat saja sambil edit video lah. Sekarang dah nak masuk waktu Zuhur, saya akan bersiap-siap sebab petang ni kita akan relax sikit, berjalan-jalan ke beberapa kawasan yang menarik di sekitar Auckland ni, di luar pusat bandar lah akhirnya. Okey, jom. Baiklah, kita mulakan hari yang santai ini dengan menaiki feri dari bangunan di belakang saya ini, bangunan Britomart yang dibuka sejak 1912, dan kita nak menaiki feri menuju ke Devonport di seberang pelabuhan Waitemata ini. Jom. Baiklah, saya sekarang berada di kawasan Devonport, di seberang pelabuhan Waitemata dari Bandaraya Auckland, pusat bandar Auckland. Kawasan ni amat tenang, tak banyak aktiviti, tak ramai orang. Cakap pasal Waitemata ni, pelabuhan Waitemata ataupun nama bahasa Inggerisnya Britomart, berkeluasan 180 km persegi dan perairannya mengalir ke Teluk Hauraki dan seterusnya ke Lautan Pasifik lah. Ya, agak tenang di sini.
Baiklah. Selepas beberapa minit menapak, akhirnya sampai juga saya ke kawasan utama One Tree Hill ataupun nama Maorinya Maunga KK. Kalau dalam bahasa Maori tu Maunga maksud dia gunung ataupun bukit lah. KK itu adalah satu tumbuhan yang memang berasal dari kawasan Auckland lah. Kalau anda nak tahu sebenarnya, ini kawasan One Tree Hill ni bunyi macam nama drama TV Amerika, tapi bukan. Ia adalah satu daripada 14 tupuna Maunga ataupun kubu bukit yang menjadi tanah pusaka bagi masyarakat pribumi Maori di sinilah. Ketinggian puncaknya adalah 184 meter dan ia merupakan gunung berapi pendam sebenarnya yang meletus kali terakhir kira-kira 28,000 tahun yang lalu. Baiklah, selain daripada melihat pemandangan Bandaraya Auckland di puncak bukit ini, di Maunga KK ini, ada satu planetarium yang dikenali sebagai Stardome Observatory kerana lokasinya sesuai untuk mencerap bintang. Baiklah, saya dah kembali ke bilik selepas bersiar-siar tadi di apa namanya di Maunga KK, iaitu One Tree Hill, dan juga ke sekitar Britomat lah, naik ferry. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Hari ini malam ni malam terakhir saya menginap di Auckland. Esok akan daftar keluar, tapi ada banyak masa, jadi mungkin saya sempat sisipkan aktiviti lain untuk hari esok. Tapi untuk hari ini sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Tekanlah butang like, share, subscribe, bagi komen. Seperti biasa, Abang Mi kat Masyarakat Syeda, I love you. Salam mesra dari Auckland, New Zealand. Daripada saya, Syafiq Ashraf. #PrivateLoneRanger.